Kampung Astana Raja. Menurut catatan sejarah, di sinilah pada tahun 1773 Raja Melewa telah ditabalkan sebagai raja yang memerintah seluruh 9 wilayah di sini. Menurut catatan yang diterbitkan dalam buku payung terkembang hasil tulisan A. Samad Idris, ada menyebutkan akar ucapan Raja Melewa yang berbunyi, "Orang-orang kaya sekalian, pada fikiran beta berkait dengan nama baru negeri kita ini. Apa kata kalau beta namakan ia Negeri Sembilan, sempena dengan pencantuman 9 penghulu luak atau negeri yang menabalkan beta pada hari ini." Pada mulanya gelaran Yang Tuan Seri Menanti, nama Negeri Sembilan belum wujud lagi pada ketika itu. Ya, jadi Negeri Sembilan ini dipercayai wujud berdasarkan kepada luak ataupun kawasan beradat. Ya, pasal tiap-tiap kawasan tadi sudah wujud adat, sudah wujud penghulu dan sudah wujud pentadbiran adat di negeri tersebut, iaitu di luak Sungai Ujong, luak Jelebu, luak Rebau dan luak Johor. Ya, dan kemudian termasuk juga luak Tampin. Ya, dan kemudian 4 lagi yang kawasan tadi ialah kawasan tanah mengandung di Seri Menanti, iaitu luak Ulu Muar, luak Teraci, luak Gunung Pasir dan luak Jempul. Inilah yang menjadikan 9 asas kepada Negeri Sembilan. Jadi kawasan luak beradat, inilah dia 9 kawasan luak. Sebagai seorang pemerintah yang sah di Negeri Sembilan, tugas pertama baginda adalah untuk memimpin satu angkatan perang untuk menyerang Raja Katib di Seri Menanti yang disokong oleh penghulu Naam. Maka dihantar satu angkatan bagi memerangi ataupun untuk membetulkan keadaan di Negeri Sembilan dan berlaku pertempuran. Dan dalam pertempuran tu adalah beberapa kekeliruan, kekacauan yang berlaku di antara pihak yang menyerang dengan pihak yang berada di sini. Dan akhirnya angkatan Raja Mahmud ini telah menang. Dan seterusnya beliau telah mengisytiharkan bahawa beliau merupakan raja yang telah dihantar oleh kerajaan Minangkabau untuk dijadikan raja di Negeri Sembilan. Iaitulah raja yang pertama pada tahun 1773 telah dijadikan raja, telah ditabalkan di satu kawasan di Rembau yang diberi nama Astana Raja. Akhirnya, Raja Katib berjaya dikalahkan dan beliau melarikan diri, sementara penghulu Naam dihukum pancung kerana menderhaka. Dengan itu, selesailah ketegangan dalam pemerintahan Raja Melewa di Negeri Sembilan. Baginda telah mangkat pada 1795. Raja Melewa adalah Yang Tuan Besar yang pertama di Negeri Sembilan, dan baginda berjaya menyatukan semua wilayah-wilayah termasuk Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Tampin dan Sungai Ujong yang dikenali sebagai Seremban pada hari ini. Hari ini, Negeri Sembilan masih lagi diperintah oleh keturunan raja-raja yang berasal dari Pagaruyung. Yang Tuan Besar hari ini adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muklis Ibni Almarhum Tuanku Munawir yang menjadi Yang Tuan Besar ke-11 pada tahun 2008. Sistem pelantikan Yang Tuan Besar ini juga amat berbeza dengan sistem pelantikan di negeri-negeri lain di Malaysia, di mana pelantikan merujuk kepada adat pepatih melalui pemilihan yang dibuat oleh 4 undang, iaitu Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Rebau dan Undang Luak Johor.
Walaupun sistem pemerintahan demokrasi berperlembagaan telah diamalkan sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957, namun hingga ke hari ini, Negeri Sembilan masih mengamalkan pemerintahan beraja seiring dengan pengurusan pentadbiran negara yang moden. Dalam episod minggu hadapan, kita akan mencakap sejarah politik awal Negeri Sembilan yang telah membezakan amalan politik tradisional mereka dengan amalan politik di negeri-negeri lain di Malaysia.